Nak bersalut elok. Okey, tercicang dengan kuah dia. Bismillah. Masuk. Jauh tak menung. Tak adalah jauh, dekat je. Kenapa? Tengah bersorak ke? Otak macam ni tengah bermusyarat berlega-lega dalam kepala ni. Comel hari ni. Atas hari ni comel. Sebelum ni tak comel ke? Senja berjaya lebih malu. Apa? Masak jom. Nak hujam dah ni. Tahu dah. Masak apa hari ni? Apa ni? Masak apa hari ni Maksud ingat nak buat menu ringkas. Menu yang biasa tu buat tapi dia lain sikit. Nak tahu menu apa? Jom tonton video Maksud sampai habis. Okey, jom. Let's go. Hai. Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Mak Sila baru lagi. Okey, untuk hari ni Mak Sila nak kongsikan satu resipi yang mudah je. Bahan tak banyak. Biasa menu ni menjadi kegemaran seluruh rakyat Malaysia dan anak-anak kita. Tapi Maksud ubah sikit, olah sikit, dia jadi lain sikit. Jadi hari ni Mak Sila nak kongsikan resipi ayam masak kicap madu. Maksud ilas kau. Jom kita tengok bahan-bahan dia. Okey, untuk bahan yang kicap madu, Maksud ni mudah je. First kali Maksud ada 1 ekor ayam. Lepas tu Maksud ada cili kering yang telah dikisar. Untuk bahan tumis je Maksud ada 1 biji bawang merah diiris. Lepas tu yang ni kita tumbuk. Bawang merah, halia, bawang putih. Lepas tu Sila ada madu. Ada sos tiram, kicap manis, kicap pekat. Lepas tu Maksud ada secukup rasa. Air asam jawa. Okey, untuk bahan hiasan dia Maksud ada daun bawang, daun sok, cili padi hijau dan merah serta bawang holland yang telah diiris bulat. Okey sahabat, je kita start masak. Let's go. Okey, seterusnya Mak sudah panaskan minyak. Untuk ayam ni sahabat boleh gaulkan dengan garam dan kunyit. Bismillahirrahmanirrahim, kita boleh start goreng. Sahabat boleh goreng, nak masak sepenuhnya boleh ataupun nak separuh masak pun boleh. Ikut pada cita rasa masing-masing. Macam hari ni Maksud nak buat masak sepenuhnya. Sebab Maksud nak masak, nak cepat kan. Kira dia dah masak sepenuhnya, kita masuk dalam kuah, gaul-gaul settle. Okey, ayam Maksud pun dah masak dah. Jadi Maksud nak angkat. InsyaAllah sedapnya bau dia. Okey, tertapis minyak dia. Okey, ayam dah siap goreng. Jadi Maksud guna minyak yang sama, minyak goreng ayam tadi. Tapi Maksud buang sikit. Okey, first kali kita nak tumis bawang yang diiris. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud guna 1 biji. Okey, kita tumis dia sehingga dia keperangan sikit. Seterusnya, kita masukkan bahan yang dah ditumbuk tu lah. Bawang putih, bawang merah dengan halia. Okey, sukatan ni semua Maksud akan tulis dekat ruangan description Okey, yang ni kita tumis lah sehingga dia keperangan ataupun golden brown sikit. Okey, lepas tu Maksud masukkan cili yang telah dikisar. Terpulang sahabat, kalau pedas boleh tak lebih ni Maksud letak dalam 3 ke 4 sudu macam tu. Kalau pedas boleh lebihkan, kalau tak suka pedas kurangkan. Kita tumis hingga dia pecah minyak. Okey, Maksud masukkan air asam jawa. Masukkan sos tiram, anggaran dalam 3 sudu. Masukkan kicap manis secukupnya. Masukkan kicap pekat sikit, jangan banyak sangat, dalam 1 sudu macam tu. Dan kita gaul sebati. Bismillah. Okey, bila dah pekat sebati macam ni, sahabat rasa dulu. Kita tengok apa yang kurang. Maksud tak letak lagi secukup rasa ke garam ke tak. Sebab Maksud nak letak ayam dulu. Sebab ayam ni kan ada garam. Sos-sos tu semua dah masin. Jadi Maksud takut dia over masin. Jadi Maksud gaul sebati dulu, baru Maksud akan tambah last nanti. Kita gaul dulu ayam dengan kuah kicap ni, bagi sebati dulu. Okey, Maksud dah tak tambah garam ke apa sebab dah cukup rasa dah. Jadi sekarang Maksud nak masuk bahan terakhir dia, madu. Sebab tu Maksud tak letak lah gula ke apa, Maksud tak madu.
Anggaran dalam 2 sudu, 2 ke 3 sudu macam tu. Dan kita gaus sebati. Bismillah. Okey, untuk bahan terakhir masukkanlah bahan-bahan hiasan dia, bawang holland. Okey, masukkan bawang holland, cili padi ni. Masukkan semua. Dan masukkan apa nama tu? Daun bawang dengan daun sup. Dan kita gaus sebati. Bismillah. Masya Allah, tengok tu sahabat. Meriah ke tidak? Ini kita lenyek dia punya cili ni. Yang padu lah, nampak tu. Ayam bersalut elok dengan dia punya kuah kicap tu. Sedap ni sahabat. Sahabat wajib cuba dekat rumah. Ni kalau buat pedas-pedas lagi sedap ni. Tapi kalau anak tak makan pedas, jangan buat pedas. Padu ni. Tengok dia bersalut elok. Nampak tu? Masya Allah. Okay sahabat, bila kita kuah dia dah bersalut elok dengan ayam ni, maksudnya alhamdulillah ayam masak kicap madu Mak Silasta sedia untuk dihidangkan. Alhamdulillah ni ayam masak kicap madu Mak dah siap. Jom Mak dia hidangkan. Bau dia wangi makan nasi panas memang syahdu padu terkedu. Okey, akhir sekali Mak hiaskan dengan daun sup. Alhamdulillah, siap. Alhamdulillah, ayam masak kicap madu Mak Silasta dah siap je kita makan. Okey sahabat, jom Mak nak ambil ayam. Kita ambil ayam sikit. Masya Allah, bau dia wangi sangat. Okey, kita bubur kuah sikit. Okey, jom kita rasa. Okey, suapan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam ni panas lagi Bismillah. Sebab je rasa manis madu, tapi tidak terlalu manis. Dia secukup rasa. Rasa masin dia, rasa kicap dia, rasa aroma ada daun sup dia tu. Memang sedap. Dia lebih kurang macam masak kicap biasa, tapi dia ada kelainan sikit. Sahabat boleh cuba, memang sedap. Okay sahabat, kita ambil ayam dia. Masya Allah. Tengok bersalut elok. Okay, tercicah dengan kuah dia. Bismillah. Masya Allah. Memang sedap. Okey sahabat-sahabat, jangan lupa cuba resipi ni sebab resipi ni sangat sedap. Kalau anak-anak makan mesti sedap. Lepas tu kita pun sendiri akan suka. Okey, kalau yang suka pedas tu boleh lebihkan cili ataupun boleh pecahkan cili padi ni dalam kuah tu kan. Memang sedap sebab dia ada rasa manis, jadi dia boleh seimbangkan dengan pedas. Menu ni memang sedap sahabat, wajib cuba. Okey. Okey sahabat, suapan terakhir. Bismillah. Alhamdulillah, Allah bagi sedap. Okey sahabat, jangan lupa cuba resipi Mak Su kongsi hari ni. Terima kasih yang tonton video Mak Su ni sampai habis. Yang mana tonton video Mak Su ni jangan skip iklan, okey? Tanda siapa Mak Su. Okey sahabat, jangan lupa like, comment, share dan subscribe YouTube channel Mak Sila Badul. Bye bye. Assalamualaikum. Terima kasih yang sudah tonton video Mak Su sampai habis. Yang mana belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng sekali, okey? Okey, jom let's go.